Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid yang cikgu sayangi. Bertemu lagi bersama dengan saya, Cikgu Zu, dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Pada hari ini, kita akan mempelajari satu lagi tajuk yang baharu, iaitu pengorbanan wiranegara. Siapakah wiranegara yang diperkatakan dalam tajuk kita pada hari ini? Wiranegara itu ialah Angkatan Tentera Malaysia atau akronimnya ialah ATM. Baiklah murid-murid, pada hari ini kamu akan mempelajari kemahiran menulis berdasarkan standard pembelajaran 3.7.1 iaitu menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Seterusnya, kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, kamu dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 3 perenggan yang kohesi dan koheren menggunakan penanda wacana dengan betul. Apakah perenggan yang kohesi dan koheren? Perenggan yang kohesi dan koheren mestilah mempunyai pertautan antara ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, dan isi dengan isi yang lain. Baiklah murid-murid, kamu perlulah memahami terlebih dahulu penggunaan penanda wacana sebelum kamu dapat membina perenggan menggunakan penanda wacana. Apakah penanda wacana? Penanda wacana ialah kata atau rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur. Terdapat pelbagai fungsi penanda wacana. Pertama, menunjukkan isi yang sama atau setara. Kedua, menunjukkan urutan masa atau sesuatu yang berikutnya. Ketiga, menghuraikan isi karangan. Seterusnya, menghuraikan contoh. Menunjukkan maklumat bertentangan. Baiklah murid-murid, cikgu berharap kamu dapat memahami sedikit sebanyak fungsi penanda wacana dan mengetahui beberapa contoh penanda wacana yang boleh digunakan dalam penulisan. Kini kita telah tiba di bahagian aktiviti. Tajuk karangan kita pada hari ini ialah pengorbanan wiranegara yang terdapat pada muka surat 101. Cikgu akan membimbing kamu menghasilkan perenggan menggunakan penanda wacana berdasarkan gambar dan perkataan yang telah diberikan. Kamu juga boleh membina kerangka karangan terlebih dahulu untuk menyenaraikan isi-isi penting. Mari kita lihat kerangka karangan yang telah cikgu sediakan. Baiklah, bagi karangan yang mempunyai urutan masa dan peristiwa seperti ini, kamu boleh membina kerangka karangan dalam bentuk peta alir. Seterusnya, kita lihat setiap gambar dalam peta alir ini menunjukkan pengorbanan dan komitmen anggota tentera dalam membantu masyarakat yang terjejas akibat banjir. Sekarang, mari kita baca kerangka karangan berdasarkan gambar satu persatu. Gambar yang pertama, anggota tentera berkumpul di tempat pemindahan. Mereka bersedia menyelamatkan mangsa banjir. Gambar yang kedua, anggota tentera membantu mangsa banjir berpindah.
Mereka berhati-hati ketika menjalankan operasi menyelamat. Gambar yang ketiga, anggota tentera memasak makanan untuk mangsa banjir. Mereka menyediakan makanan secara bergotong royong. Gambar yang keempat, anggota tentera juga mencuci rumah yang dipenuhi dengan lumpur. Mereka bergotong royong mendirikan rumah. Berdasarkan kerangka karangan ini, kamu perlulah membina perenggan yang lengkap dengan menggunakan penanda wacana. Baiklah murid-murid, dalam pengajaran pada hari ini, cikgu telah menyediakan 4 perenggan yang perlu kamu lengkapkan dengan penanda wacana yang sesuai. Kamu perlu membaca setiap ayat yang terdapat dalam perenggan dengan teliti supaya kamu dapat mengenal pasti penanda wacana yang sesuai. Kamu boleh merujuk semula pada nota penanda wacana yang telah cikgu terangkan di awal video tadi. Kita lihat perenggan yang pertama. Seterusnya, kita lihat perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga. Akhir sekali, perenggan yang keempat. Baiklah, kita berada di penghujung video. Cikgu harap kamu dapat memahami cara untuk menghasilkan perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Pesanan cikgu, jangan lupa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jangan mudah mengalah, bangkit, jangan rebah.